Hai semua dan selamat kembali. Untuk perkongsian kali ini, kita akan menyelam lebih dalam ke bab 2 sejarah tingkatan 3 pentadbiran negeri-negeri Selat. Pernah tak terfikir kenapa British bersungguh-sungguh nakkan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka? Dan macam mana pula mereka boleh dapatkan ketiga-tiga tempat ni? Jom kita bongkar sama-sama. Okey, soalan paling besar yang kita kena tanya dulu. Kenapa mesti 3 lokasi ni? Apa yang istimewa sangat pasal Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sampai British sanggup buat apa saja untuk kuasai tempat-tempat ni? Inilah persoalan kunci yang akan bantu kita faham keseluruhan bab ni. Jadi, untuk jawab soalan tadi, kita kena faham dulu apa sebenarnya matlamat strategik British dekat alam Melayu ni. Ini bukan cerita pasal diorang saja-saja nak datang jajah tau. Sebenarnya, ada sebab-sebab yang sangat penting untuk kelangsungan Empire British pada masa tu. Okey, ada 5 sebab utama kenapa British tergilakan tempat-tempat ni. Diorang perlukan pangkalan tentera yang kuat, satu pusat untuk kumpul semua barang dagangan dari rantau ni, dan juga pelabuhan untuk kapal-kapal diorang singgah dan baiki. Tapi, yang paling-paling penting sekali ialah nak kawal laluan perdagangan. Bayangkan Selat Melaka ni macam lebuh raya utama dunia pada zaman tu. Siapa yang kawal selat ni, dialah yang kawal duit antara timur dengan barat. Dan dah tentulah satu lagi sebab utama, diorang nak lawan kuasa Eropah lain, iaitu Belanda. Baik, kita dah tahu kenapa British nak sangat negeri-negeri ni. Sekarang, persoalan seterusnya, macam mana diorang dapat? Adakah diorang guna cara yang sama untuk ambil Pulau Pinang, Singapura dan Melaka? Jawapannya, tidak. British guna taktik yang berbeza-beza dan ini yang kita kena tahu betul-betul. Nah, yang ini confirm kena ingat untuk peperiksaan. 3 tempat, 3 cara yang berbeza. Ingat kata kunci ni. Pulau Pinang, diorang guna tipu helah. Untuk Singapura, diorang guna manipulasi politik. Dan untuk Melaka pula, British dapat melalui pakatan dengan Belanda. Jom kita tengok satu-satu. Pertama sekali, Pulau Pinang. Strateginya, tipu helah. Macam mana? Francis Light ni, dia pergi berjanji dengan Sultan Kedah. Katanya, British akan bagi bantuan tentera untuk tolong Kedah lawan Siam. Sebagai balasan, Sultan pun benarkan British buka pangkalan dekat Pulau Pinang. Tapi, bila Siam betul-betul serang, bantuan yang dijanjikan tu langsung tak sampai. Kosong. British senang-senang je mungkir janji. Macam itulah cara diorang dapat Pulau Pinang. Seterusnya, kita ke Singapura. Dekat sini, Stamford Raffles main cara lain. Dia lagi licik. Dia guna manipulasi politik. Waktu tu, Kesultanan Johor Riau tengah ada masalah perebutan tahta. Jadi, Raffles nampak peluang. Dia masuk campur, sokong salah seorang putera, Tengku Hussein, dan terus iktiraf Tengku Hussein sebagai Sultan yang sah. Sebagai tanda terima kasih, Sultan yang baru ni pun benarkanlah British buka penempatan di Singapura. Nampak tak permainan dia? Okey, untuk Melaka pula, strateginya ialah pakatan. Pakatan ni dibuat melalui satu perjanjian yang impaknya sangat-sangat besar, iaitu Perjanjian London 1824. Perjanjian ni bukan setakat bagi Melaka kepada British, tapi ia jugalah yang secara rasminya telah membelah alam Melayu kepada 2 bahagian. Jadi apa benda sebenarnya Perjanjian London 1824 ni? Senang cerita, ia adalah satu deal antara British dengan Belanda. Diorang dah penat bergaduh, jadi diorang duduk semeja, bincang dan setuju untuk bahagikan kawasan pengaruh masing-masing. Macam ambil pembaris dan lukis satu garisan atas peta alam Melayu. Ini aku punya, itu kau punya. Ini dia isi perjanjian tu, siapa dapat apa. Ringkasnya, British serahkan Bangka Hulu dekat Sumatera kepada Belanda, sebagai balasan Belanda serahkan Melaka kepada British. Dan pada masa yang sama, Belanda mengaku yang Singapura tu memang British punya. Garisan sempadan pun dibuat. British dapat kawasan utara Selat Melaka, Belanda pula dapat kawasan selatan. Diorang bagi-bahagi wilayah kita macam tu je. Dan inilah kesan-kesan besar perjanjian tu yang kita boleh nampak sampai hari ini. Alam Melayu terpecah 2. Ini yang jadi asas kepada sempadan negara Malaysia dan Indonesia, Selat Melaka jadi garisan pemisah. Yang paling menyedihkan, kedaulatan dan nasib kerajaan-kerajaan Melayu langsung tak dipedulikan dalam perjanjian ni. Dan akhirnya, bila dah dapat ketiga-tiga pelabuhan, British terus jadi raja di Selat Melaka. Nah, lepas British dah berjaya kumpul ketiga-tiga permata strategik ni, apa langkah seterusnya? Mestilah nak satukan semuanya bawah satu pentadbiran yang kemas. Maka, dari situlah lahirnya apa yang kita panggil sebagai Negeri-Negeri Selat ataupun NNS.
Nah, lepas British dah berjaya kumpul ketiga-tiga permata strategik ni, apa langkah seterusnya? Mestilah nak satukan semuanya bawah satu pentadbiran yang kemas. Maka, dari situlah lahirnya apa yang kita panggil sebagai Negeri-Negeri Selat ataupun NNS. Kena ingat tahun penting ni, 1826. Inilah tahunnya Pulau Pinang, Singapura dan Melaka secara rasmi digabungkan membentuk Negeri-Negeri Selat, satu unit pentadbiran yang baru di bawah British. Kenapa British gabungkan? Sebabnya mudah je. Ada dua sebab utama. Pertama, nak jimat duit. Kan lagi murah nak tadbir satu unit besar berbanding 3 unit kecil berasingan. Kedua, nak seragamkan pentadbiran supaya semua undang-undang dan peraturan dekat ketiga-tiga tempat ni sama, jadi lagi senang nak urus. Okey, jadi NNS dah ditubuhkan. Persoalannya, siapa yang tadbir? Dekat sinilah ceritanya jadi makin menarik dan sedikit serabut. Pentadbiran NNS ni sebenarnya ada beberapa fasa dan bukannya lancar pun. Banyak masalah yang timbul. Kalau kita tengok, ada dua fasa utama pentadbiran NNS ni. Fasa pertama, dari 1826 sampai 1857, NNS diletakkan di bawah Syarikat Hindia Timur Inggeris atau SHTI yang berpusat di India. Mula-mula pusat pentadbiran NNS dekat Pulau Pinang, tapi tak lama lepas tu, pada 1832, pindah ke Singapura sebab lagi strategik. Lepas SHTI dibubarkan, fasa kedua pun bermula pada 1858. Pentadbiran NNS diambil alih pula oleh pejabat India. Tapi pentadbiran di bawah pejabat India ni memang kelam kabut. Para pedagang dekat NNS dah mula bising dan tak puas hati. Diorang rasa pejabat India yang duduk jauh dekat Kolkata tu tak faham langsung masalah-masalah tempatan. Isu lanon, isu kongsi gelap, semua tak boleh selesai. Dan yang paling menakutkan, tiba-tiba ada cakap-cakap pejabat India nak hapuskan taraf pelabuhan bebas Singapura. Ini dah macam nak tutup periuk nasi diorang. Sebab itulah diorang desak supaya NNS ditadbir terus dari London. Jadi kesimpulannya, kita dah nampak macam mana British guna tipu helah, manipulasi dan pakatan untuk kuasai 3 pelabuhan strategik kemudian satukan jadi NNS untuk kepentingan mereka sendiri. Tapi ironinya, tindakan menyatukan 3 wilayah ni adalah hasil daripada perjanjian yang telah membahagikan sebuah rantau yang jauh lebih besar. Ini membawa kita kepada satu soalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama. Apakah sebenarnya warisan terbesar zaman penjajahan British yang masih kita boleh lihat dan rasa sampai hari ini? Cuba fikir-fikirkan, kita jumpa lagi dalam perkongsian yang seterusnya.